garis sempadan yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan direkodkan adalah sepanjang 160 batu. Di sepanjang sempadan ini digelarkan sebagai DMZ atau Demilitarized Zone, bermaksud zon bebas ketenteraan. Kawasan ini adalah tempat yang tidak boleh didiami oleh manusia. Jarak lebar dimiliki oleh sempadan DMZ ini adalah seluas 4 kilometer, terbahagi pada dua negara, 2 kilometer untuk Korea Utara manakala lagi 2 kilometer untuk Korea Selatan. Namun terdapat kajian oleh ahli akademik merekodkan perubahan persekitaran sangat ketara berlaku di sempadan DMZ setelah gencatan senjata dibuat pada 71 tahun lalu. Pihak akademik merekodkan terdapat 6,168 jenis spesies unggas, hidupan liar dan tumbuhan semula jadi kembali mendiami semula di sempadan antarabangsa DMZ tanpa disentuh oleh manusia. Persekitaran kawasan DMZ kini berubah kepada asal alam semula jadi dan habitat liar hidup secara bebas tanpa gangguan halangan dunia moden.